Hai everyone, saya Abang Sung. Okay, dulu Abang Sung pernah buat satu video ajak macam mana connect Pro2 SmartLink. Di bawah video itu banyak customer komen bagi Abang Sung tahu, Abang Sung, kenapa sekarang nak download itu Pro2 SmartLink ni apps sudah tak boleh. Sekarang nak macam mana connect Pro2 SmartLink. Okay, hari ini Abang Sung akan ajak cara-cara yang baru connect Pro2 SmartLink ini. Sekarang Pro2 SmartLink ini apps, dulu jika anda tak download, sekarang sudah tak boleh download lah. Dia tak boleh guna. You boleh tengok sini. So, sekarang Abang Sung akan bagi tahu satu apps yang baru. Dia panggil CarBitLink. Boleh tengok di sini. Sekarang boleh guna apps ini untuk connect Pro2 SmartLink di dalam Pro2 kereta. Sama saja cara-cara. Okey, jika anda tak tahu, boleh terus tengok video ini. Okey, cara-cara connect Pro2 SmartLink. Okey, sekarang kita pertama mesti connect Bluetooth dulu. You boleh tekan ini. Okey. Sini akan keluar. Tekan. Sudah connect Bluetooth. Okey, bila sudah connect USB cable, mesti pergi SmartLink sini. Tekan SmartLink, dia akan terus detect. Okey, bila buka CarBitLink, mesti buka itu allow permission ha. Mesti buka allow permission. Lagi dah. Terus detect. Sini you boleh tekan mirror. Start. Dia terus akan mirror di sini. Jika pertama kali masuk, mesti buka itu permission ha. Mesti confirm permission semua. So bila buka, anda boleh buka base di sini. You nak bagaimana, you boleh buka. Sini akan terus mirror. Inilah cara-cara guna untuk connect Pro2 SmartLink. Okey, Pro2 SmartLink. Tapi itu Pro2 SmartLink ni apps. Dulu jika anda dulu tak download, sekarang baru nak download tak boleh lah. Sekarang kita akan guna apps yang lain. Guna apps CarBitLink. Okey? Okey, akhirnya nak bagi anda tahu SmartLink ini untuk Android-nya phone sahaja ha. Android-nya handphone sahaja. iPhone tak boleh guna. So, jika rasa video ini bermanfaat, boleh bagi Abang Sung satu like dan share Abang Sung punya video. Jangan lupa follow Abang Sung pun. Okey, kita jumpa lagi.